Seorang lelaki dikesan mencuri pakaian milik seorang wanita dalam satu kejadian yang berlaku di Kampung Tasik pada tengah hari. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk setempat berikutan tindakan suspek yang dilihat berani melakukan perbuatan itu pada waktu siang. Kejadian berkenaan berjaya dirakam menerusi kamera litar tertutup (CCTV) yang dipasang di kawasan rumah mangsa. Rakaman menunjukkan suspek tiba dengan menaiki sebuah motosikal sebelum berhenti di hadapan kediaman tersebut. Lelaki itu kemudian dilihat mengambil beberapa helai pakaian yang dijemur sebelum beredar dari lokasi kejadian. Penduduk setempat berharap pihak berkuasa dapat menjalankan siasatan lanjut bagi mengesan suspek dan mengelakkan kejadian sama berulang.